peminat ikan keli ni ramai hok suka makan ikan keli. Pasal ikan keli ni kalau masak kena cara memang sedap, tapi kalau basuh tak kena cara, ada bauannya lah. Dah kalau kita basuh guna garam pun hanya dia punya lendai-lendai kat tepi tu tak habis. Kalau kita basuh air kosong memang susah lah, memang payah nak tubik. Tapi kita ada lagi untuk nak hilang ke lendai-lendai kat tepi tu dengan masa 3 saat saja. Nak tahu cara mana kita buat? Mari kita saksi sama. Cara dia sebenarnya kita kena rebus air biar mendidih dulu. Rebus air biar dia gelegak gini kan. Kita guna masa untuk letak ikan keli dalam masa 3 saat saja. Ingatlah 3 saat saja. 3, 2, 1 kita akak dah. Okey, ready dah. Nanti kita buat, kita tengok. Ikan keli 4 ekor tadi duduk begini. Tengok molek dah. 3 saat saja, jangan lebih. Masuk 1, 2, 3. Akak je lalu. Jangan lama. Jangan lebih pada 3 saat. 3 saat saja, jangan lebih. Okey, bila dia jadi lagu ni? Tengok dah. Ni ke? Nampak air? Nampak dah? Lendai ya kat luar tu. Kita buat dah air ni. Okey, kita basuh. Ni ke? Tentu beda. Ni lendai-lendai di tubuh dia tadi. Kita suruh nampak. Ikan keli bersih dah. Tak ada lendai di bahagian tubuh.